Weh Lan, aku macam tak sangka dah kita nak start berniaga Lan. Aku excited dah ni. Abang nak semua benda jalan lancar. Weh, hello? Ya bang. Ya yang GTR tu saya jadi ambil bang. Man. Kita baru nak start berniaga ni Man. Baru plan semalam kot. Man, kau nak tahu dekat dalam fabrika ni semua kain yang kau nak semua ada. Oh, okey. Kau buat apa macam busy je. Tengah isi borang kahwin ni. Kau bukan dah kahwin ni? Weh Man, kau tahu kat sini kan? Sini lah lubuk orang cari kain. Sebab diorang ni pemborong kain. Pemborong? Kita nak berniaga ni. Borong bang. Man, saya nak borong semua bang. Yang ada kat sini. Ni kain ni semua. Man, kita baru nak start berniaga ni yang Man. Ni berapa ada semua kat sini je. Okey, kat sini kita ada A to Z lah. Kalau abang nak buat pakaian daripada kepala sampai ke kaki, abang boleh buat. Dengan kita pun ada kempen jutawan Insta tudung kalau abang nak jadi jutawan. Kempen jutawan Cerita saya jutawan dengan kita. Kau tak tahu kita bakal jutawan kan? Bang, berapa stok semua ada kat dalam ni Kita ada 14,000 ekar kain dalam ni. 14,000 ekar? Betul. Ambil semua? Ambil semua, betul. Ambil semua. Halo Pak. Man. Saya nak tanya yang ke Bali tu 10 malam berapa ya? Oh, okey. Mantap. Saya ambil 1 bulan lah Man. untuk ke Bali. Man. Baru nak start berniaga ni Man. Pak, yang trip ke Bali tu saya nak 2 bilik ya. Satu untuk isteri saya, satu lagi untuk isteri baru saya. Man, sekejap aku nak cakap dengan kau sikit. Asal? Tak boleh Man, kita macam ni Man. Ambil apa yang perlu je. Kita ni baru nak start berniaga ni Man. Tak tahu jadi ke tak. Okey lah, alright. Kita masuk dalam lah. Bagi tahu abang tu jap. Man, kau fikir tak masak Man, pergi elok. Bang, Ya, saya. saya rasa deal tadi yang kain semua tu, Betul? saya cancel lah bang. Tak payah dibeli lah. Pula, kenapa ya? Sebab saya rasa baik saya beli satu company lain dalam pabrikan ni. Astaghfirullahalazim. Okey, kalau setuju esok saya beli